Assalamualaikum semua, selamat datang. Okey, pernah tak kita terfikir yang sebenarnya ada satu bahan rahsia yang boleh mengubah nilai semua benda yang kita buat? Ya, satu kunci yang menentukan value sebenar setiap perbuatan kita. Hari ini, kita akan bongkar rahsia tu sama-sama yang sebenarnya dah lama tersembunyi dalam hadis yang pertama sekali daripada koleksi hadis 40 Imam Nawawi. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan. Cuba fikir sekejap. Adakah semua amalan baik yang kita buat ni nilainya sama rata je? Contohnya kan, kita tolong kawan kita dengan kita belajar bersungguh-sungguh dalam kelas. Dua-dua nampak macam perbuatan yang baik, betul tak? Tapi, adakah ia dinilai dengan cara yang sama? Cuba kita bayangkan kehidupan harian kita kat sekolah. Kita belajar, kita tolong cikgu angkat buku, kita bersukan dengan kawan-kawan. Semua ni nampak positif kan? Tapi, di sebalik semua tindakan ni, ada satu faktor penentu. Sesuatu yang tak nampak dek mata yang membezakan nilai sebenar setiap amalan ni. Apa agaknya ya? Dan jawapannya terletak pada sesuatu yang kita panggil kuasa niat. Inilah dia bahan rahsia yang kita sebutkan tadi yang dijelaskan dengan begitu indah dalam hadis yang pertama. Jom kita selami lebih dalam. Inilah dia. Teras kepada hadis pertama. Dengar betul-betul ya. Sesungguhnya, setiap amalan itu bergantung pada niat. Ayat ni nampak ringkas, tapi percayalah, ia sangat-sangat berkuasa. Ia ibarat tapak asas bagi semua yang kita lakukan. Jadi apa benda sebenarnya niat ni? Secara mudahnya, niat tu adalah tujuan di sebalik apa yang kita buat. Ia adalah jawapan kepada soalan, kenapa aku buat benda ni? Ia datang dari dalam hati kita, satu pendorongan dalaman yang hanya kita dan Allah SWT sahaja yang tahu. Dan dekat sinilah magiknya berlaku. Niat boleh ubah segalanya. Dengan niat yang ikhlas, semata-mata kerana Allah, perbuatan yang paling biasa, macam kita makan ke, minum atau belajar, boleh terus bertukar jadi satu ibadah yang dikira pahala. Hebat kan? Nak faham dengan lebih mendalam kan? Rasanya tak ada cara yang lebih baik daripada kita tengok sebuah kisah benar. Jom kita masuk bahagian 2, kisah dua perantau. Kisah ni mengajar kita tentang dua niat dan dua ganjaran yang langit dengan bumi bezanya. Okey, kisah ni berlaku pada satu peristiwa yang sangat agung dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa hijrah. Waktu tu, umat Islam diperintahkan untuk berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Semua ni demi nak jaga agama dan akidah mereka. Bayangkan, satu pengorbanan yang amat-amat besar. Dalam peristiwa hijrah ni, ada dua jenis orang. Kumpulan pertama, mereka berhijrah dengan niat yang suci, semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Mereka ni dapatlah pahala hijrah yang penuh. Tapi, ada juga seorang lelaki ni, dia pun ikut berhijrah. Luaran nampak sama. Sama-sama tinggalkan Mekah menuju ke Madinah. Tapi, niat dalam hati dia lain. Dia berhijrah sebab nak kahwin dengan seorang wanita bernama Ummu Qais. Jadi apa yang dia dapat? Dia cuma dapat apa yang diniatkan tu, perkahwinan. Bukan pahala hijrah. Nampak tak? Perbuatan yang sama, tapi ganjaran sangat-sangat berbeza. Semuanya hanya kerana niat. Baiklah, sekarang jom kita bawa konsep yang hebat ni masuk ke dalam hidup kita sendiri. Bahagian 3, mengubah adat menjadi ibadat. Macam mana kita sebagai pelajar nak ubah rutin harian kita tu jadi sesuatu yang boleh dapat pahala? Kuncinya kat sini. Hadis ni sebenarnya ajak kita untuk tengok rutin harian kita dengan satu perspektif baru. Adat tu benda yang kita buat selalu sampai jadi biasa. Ibadat pula perbuatan yang kita buat kerana Allah. Nah, dengan niat yang betul, adat kita boleh bertukar jadi ibadat. Jadi, lepas ni, belajar kat sekolah bukan lagi semata-mata nak lulus periksa, tapi ia jadi satu ibadah menuntut ilmu kerana Allah. Jadi, macam mana nak buat? Mudah je. Ada 3 langkah praktikal yang kita boleh amalkan. Pertama, sebelum mula buat apa-apa, berhenti. Ya, berhenti sekejap, ambil nafas. Kedua, tanya diri sendiri, kenapa aku buat benda ni? Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, ikhlaskan. Luruskan balik niat kita semata-mata kerana Allah. Kita dah pun sampai ke penghujung perkongsian kita. Jom kita simpulkan semua poin-poin penting dalam bahagian 4, niat anda, ganjaran anda. Jadi, apa yang kita kena ingat? 3 perkara penting. 1, setiap amalan kita ni akan dinilai berdasarkan apa yang ada dalam hati kita, iaitu niat. 2, niat yang ikhlas kerana Allah lah yang membezakan antara rutin biasa dengan ibadah. Dan 3, yang paling best, ini bermakna kita semua ada kuasa untuk jadikan seluruh hidup kita ni satu sumber pahala yang tak putus-putus.
Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita semua renungkan. Lepas ni, sebelum kita buka buku, sebelum tolong ibu bapa, sebelum kita buat apa-apa pun, berhentilah sekejap dan tanya diri sendiri, apakah niat aku? Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum.